Okay guys, hari ni ada bawa korang pergi tour yang mana pemilik rumah ni seorang warga Mas. Korang nak tengok tak? Jom kita masuk. Dia ada tu. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aunty, sorry ganggu. Ni rumah aunty ke? Ya, rumah saya. Cantiknya. Ni tengah buat apa ni? Tengah betul-betulkan tanah. Boleh tak bawa kita masuk tour? Boleh. Mainlah. Mai, jom. Sebelum kita masuk dalam, tengoklah dulu taman anti yang kecil ni. Pokok ni sebenarnya kita kena belai, macam kita belai anak kita juga. Pokok tak baja. Ini garden store untuk penyimpanan barang-barang berkebun. Ni entrance kami kecil je, so kita dekor sikit lah. Konsep rumah ni? Rumah ni actually mix and match lah. Ruang tamu, rumah kami kecil je. Ruang tamu ni juga tempat kami berkumpul, ruang tengok TV. Perabot ni semua daripada rumah lama kami di Seremban. Painting ni saya beli daripada online melalui seorang artis Malaysia tapi dia menetap di Kanada. Macam lampu ni kita beli dekat kedai perabot hotel. Oh, ada? Ada. Nanti kita bagi link. Ni ialah ruang makan, 8 kerusi. Ini pun bawa daripada rumah lama. Nampak solid kayu ni. Itulah ni dah berusia lebih daripada 15 tahun lah. Ini saya punya dry kitchen. Okay. Dry kitchen saya simple je. Ini Combination dah macam modern-modern. Modern saya pilih modern lah. Ini ialah pantry saya. Okay. Nampak praktikal. Untuk saya simpan makanan semua. Wet kitchen saya ni macam combination of a little bit farmhouse. Ni unik lah. Very DIY. DIY ya. Ini saya recycle garden table yang dah tak pakai. Saya convert jadikan hanging plant shelf. So yang ini actually ruang tambahan yang saya tambah sampai ke pagar. Bahagian sini adalah small yard yang mana saya buat laundry dan saya letak sikit pokok-pokok untuk hiasan di belakang. Rumah saya ni ada 4 bilik, 3 di atas dan 1 di bawah ni sebagai guest room. Saya dekor simple saja. Semua perabot daripada rumah lama juga dan ini ialah pintu ke bilik air. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih House Tour Malaysia sudi datang dan melihat rumah saya. Sama-sama. Thank you Kak Ju. Okay, bye.